kenapa garu-garu ni apa semua? Kenapa tangan kau berkudis ni? Kau ni tak jaga kebersihan ke? Tak tahu. Hai si cantik. Okey, nama apa? Nat. Nat. Okey, umur berapa? Umur 26. 26. So datang hari ni untuk masalah apa? Saya ada psoriasis. Baru je lagi macam dalam 3 tahun macam tu. Lepas bersalin, masa mengandung anak nombor 2. Masa tu macam rasa macam kelemumur, tapi macam tiba-tiba je ada. So macam biar je dulu sampai rasa macam masa tu dah teruk sangat tau. Sampai depan ni merah-merah. And then pergi klinik, dia kata ni psoriasis. Sometimes dia berdarah. Sampai sekarang masih ada lagi? Masih ada. Dia on off ke? Dia tak on off, cuma ada masa dia tak flare, ada masa dia teruk sangat. Orang kata sebab psoriasis ni penyakit kulit, kita memang tak boleh nak ubati dia, tapi kita boleh kurangkan dia supaya dia tak terlalu flare. So sis, sebab sebelum ni you memang tak ada psoriasis, and then lepas tu you ada masalah ni masa you pregnant. Benda ni sebenarnya ada efek pada diri you tak? Efek jugalah dengan hidup I, sebab I free hair. So bila I pergi kerja tu, dia macam kadang-kadang gatal-gatal. Lepas tu nanti orang macam, kau kenapa garu-garu ni apa semua. So macam rasa macam sehari pergi kerja tu macam kalau boleh esok nak cuti. Macam husband pun ada tegur macam kenapa banyak sangat rambut dekat toilet ni, sebab setiap kali cuci mesti rambut banyak sangat. Kalau macam anak pun macam, mami ni rambut mami ni. So anak dah pandai cakap kan, jadi kita macam segan dengan dia orang. Sebelum ni free hair, kalau macam nak keluar macam okey je nak keluar. Kalau sekarang nak keluar pun macam okey ke rambut macam ni kan. You risau apa pandangan orang lain terhadap you. Orang bila dengar penyakit kulit, diorang akan ingat penyakit kulit ni berjangkit. Penyakit psoriasis berjangkit tak? Tak berjangkit. Tak berjangkit. So, siapa-siapa dekat luar sana, kakak-kakak, adik-adik yang dalam bidang salon macam kita sekarang ni, jangan takut. Penyakit ni bukan penyakit berjangkit. Dan penyakit ni normal. Bila you pernah ada tak orang lain judge macam tu dekat you? Ada dah juga macam, apa benda ni baju ni, kenapa banyak sangat putih-putih ni? Tu macam, nak macam mana dah ada macam tu kan. So, orang luar tu dia macam, kenapa tangan kau berkudis ni? Kau ni tak jaga kebersihan ke? Tak tahu. Orang akan ingat macam tu. Padahal benda ni, benda yang kita tak boleh control. Betul? So, I just nak cakap thank you so much sebab datang sini. You sangat-sangat berani, you sangat-sangat brave, and actually you sangat-sangat cantik. Okay? So, jangan ever-ever buat benda ni, penyakit ni jadi satu penghalang untuk you rasa diri you tak confident. So, apa yang kita akan buat hari ni, kita akan scan dulu kulit kepala you, and then kita akan buat treatment yang sesuai dengan kulit kepala you. So, tadi masa kita scan, okay, benda ni yang ni adalah keruping lah. Ni keruping. So, keruping ni dia adalah daripada sel kulit mati. Benda ni memang normal lah kalau dia ada. Okay, jangan risau. You ada masa untuk saya ke? Ada. Treatment ni 1 jam boleh? Boleh. Boleh. Okay, so jom kita buat sekarang. Rambut dia ni lepas pakai hair mask memang lembut soft. Ni I tunjuk sikit lah tak nak buat lebih-lebih sebab dah bokal tadi. So dia memang smooth. Kalau you rambut berwarna ke, ada bleach ke, kan kadang-kadang rambut jadi kering tu. Sometimes kan you pakai ubat sapu ubat sapu tu buat rambut you kering sikit kan. So sebenarnya you boleh pakai je hair mask tu untuk cover balik. Bagi dia nutrisi. Sekarang ni kita nak scan after result dia macam mana. Okay, so kita dah siap scan tadi. Awak nak tengok result tak? Silah saya nak tengok. Nak tengok okay. Masa tu awak punya isu yang paling utama adalah keruping dengan kelemumur. Okay, dengan tersumbat. 1, 2, 3. Wah. Bersihnya kulit kepala saya ke tu? Tengok keruping yang tadi tu, yang besar-besar, yang keras-keras semua pun dah tak ada dah. So overall you rasa macam mana? Beza tak dengan scalp treatment yang buat sebelum ni? Beza lah. Sebelum ni kita tak tahu kita punya condition rambut kan. And then kita terus buat treatment. So kita tak tahu before after dia macam mana. Sekarang ni kita dapat tengok depan mata. Terima kasih Nat sebab hari ni pilih kita untuk buat servis untuk you dan you percaya dekat kita. Thank you. Okay, dan I hargai sangat hari ni you berani untuk share story you. Tak mudah, tak senang journey yang you lalui ini. Kalau dengan I pun, I mungkin tak tentu lagi sekuat you. Okay, dan sebagai tanda support, sedang kita support you. Okay, so ni adalah hair mask yang tadi awak pakai tu. Okay. Wah, terima kasih. Betul ke bagi saya ke? Ya, betul. Bagi you. Ya, betul. Free. Thank you korang.